Saya pun tak ambil hati sebab anak kita yang kena, takkanlah orang lain akan faham perasaan kita. Malah saya berterima kasih sebenarnya kepada jawapan Menteri Dalam Negeri itu sebab ia mengesahkan dua perkara. Pertama, perjumpaan dengan saya pada 1 Disember itu benar-benar berlaku. Yalah, takkan dia nak nafikan sebab CCTV kat Parlimen semua ada. Dan kedua, bahawa memang beliau berkongsi maklumat mengenai perkembangan dan sudut siasatan kes itu dalam pertemuan dengan saya pada 1 Disember itu. Cuma dia tak boleh kongsi secara terbuka saja. Itu saja pun yang saya nak sebenarnya. Saya pun realistik, takkanlah beliau akan kongsi apa yang beliau dah beritahu kepada saya. Sebab saya pun faham dalam sistem kita, kalau tidak ada kuasa, proses nak cari dalang kes macam ini memang jadi lama. Silap-silap hari, senyap begitu saja bila dirasakan orang sudah lupa. Jadi nanti saya akan tunggu lagi, kalau dirasakan siasatan ni tak ke mana, saya sendiri akan tulis surat kepada Perdana Menteri, Menteri Dalam Negeri dan PDRM untuk mengusulkan supaya siasatan ini dihentikan dan NFA-kanlah saja kes ni. Jangan nak buang masa anggota polis yang kat bawah yang hanya menurut perintah.